Saya ingin tunjukkan kepada anda perbezaan custom GPT saya yang saya panggil nama The E-Book Architect dengan GPT yang biasa. Okey, dekat sini saya dah customkan, saya dah letakkan daripada awal sampai habis macam mana nak buatkan sales page yang convert, macam mana nak buat e-book complete daripada A to Z, macam mana nak cari topik e-book yang sangat-sangat ada demand di Malaysia. Ini semua saya dah customkan yang takkan dapat dekat AI ataupun ChatGPT anda sendiri. Sebab apa? Sebab ini saya dah masukkan segala pengalaman dan juga macam mana saya buatkan sales page yang convert dekat bahagian custom GPT ni. Anda boleh tengok sendiri dekat sini, saya ada siapkan terus. Anda tak tahu nak tanya apa, dekat sini ada cadangkan 5 idea ebook, bina struktur penuh ebook, buat sales page untuk ebook, apa strategi harga terbaik untuk ebook. Kalau ChatGPT yang biasa terlalu general, contoh saya pilih satu topik, cadangkan 5 idea e-book yang boleh jual di Malaysia. Apabila siap sahaja, anda akan nampak complete sistem yang saya buat kepada anda. Contoh, saya income 1,000 sebulan tanpa berhenti kerja. Siap ada lagi siapa target audience, siapa lagi transformasi yang dijanjikan, kenapa topik ini laku di Malaysia. Okey, contoh, saya ambil sebagai contoh. Okey, apabila ini siap, okey, selepas siap, kita ambil, okey, saya fokus dengan side income 1,000 sebulan tanpa berhenti kerja. Terus, siap e-book yang lengkap. 3 tajuk e-book yang ada FOMO, dia bagi tahu e-book, tajuk e-book yang mana yang anda boleh letak di bahagian cover page anda dan seterusnya. Terus ada pengenalan e-book, terus ada formula. Selalunya bila kita nak tarik orang, kita mesti kena ada formula ringkas untuk pelanggan-pelanggan kita ingat. Siap ada isi kandungan e-book apa yang ada bab 1. Bukan hanya ringkas tetapi complete. Ada subtopik lagi. Subtopik lagi. Okey? Kemudian ada lagi bab 2. Dan bukan itu sahaja. Saya tunjukkan lagi dekat bahagian custom GPT saya tu, ada lagi e-book extra apa yang patut buat untuk bagi customer tak rasa sangat mahal beli. Macam mana nak bagi buku yang kita jual ni nampak murah di depan customer. Saya bagi satu lagi contoh. Ya, ini complete, anda boleh tengok bab 3 dan seterusnya. Kalaulah saya buat prompt menggunakan benda yang sama untuk di bahagian GPT biasa, chat GPT biasa, bukan yang custom saya punya. Anda boleh lihat perbezaan yang sangat ketara. Terlalu general, masa anda akan habis banyak untuk nak prompt satu persatu. Sangat general. Jadi that's why isi kandungan contoh, e-book, resepi viral tak terlalu jelas. That's why saya ambil masa lama untuk saya siapkan custom GPT ini. Jadi anda terus buat tanpa pening fikir-fikir nak prompt apa dekat AI. Ini dah complete untuk anda.